pandainya buah anggur. Ni. Yang ni anggur hijau ada, anggur ni ada. Seandainya ni anggur, lama dah tak merasalah kita. Sebab kata ni bukan buah anggur, ni buah apa, entah jenis buah apa saya tak tahu. Tapi saya tak faham dulu, orang dulu kata ni buah hutan. Tapi hidup kat kebun, tak tahulah macam mana. Memang tak digusik dengan siapa-siapa lah ni. Binatang lain pun tak berkenan makan sini. Tupai pun tak makan. Monyet pun tak makan sini. Rasanya sini ada monyet. Tengok pelepahnya pun mungkin sini dulu ada pokok kelapa. Ujung sana ada pokok kelapa. Pun kelapa jatuh juga. Tapi buah ni tak ada diganggu. Mungkin buah ni tak boleh makan ni. Mungkin dia cium-cium tak boleh makan. Kita ambil satu, kita tengok dalamnya macam mana. Kita pecahkan. Gatal guys, gatal. Kalau kena tangan gatal. Gatal. Dia darah. Tengok, boleh macam darah.